Urus dia yang menguruskan korban, kena tolong bimbing para peserta supaya berniat dengan cara yang betul. Salah niat maka jadi wajib, haram dia makan. Ya, bila kita umumkan lembu A 7 orang, fulan, kemudian kita pun kata tuan-tuan semua ada ke? Semua angkat tangan. Okey, sekarang ni tuan-tuan dah boleh masuk waktu niat. Untuk tuan-tuan niat ya untuk korban ni. Niat macam ni, sahaja aku niat korban sunat satu bahagian daripada lembu ini dan pahalanya untukku dan keluargaku. Niat macam tu. Sahaja aku niat korban sunat, ya, satu bahagian daripada lembu ini dan pahalanya untukku dan keluargaku. Niat macam tu. Kalau kita tak bimbing peserta niat sahaja aku niat korban, maka jadi wajib. Jadi korban wajib. Kalau takat dia niat sahaja aku niat korban, maka jadi korban wajib. Pada ketika itu haram dia makan. Haram keluarga dia makan. Haram orang-orang kaya makan. Sebab korban wajib semuanya jadi hak fakir miskin, sama macam status zakat.